Kita baru mengumumkan tentang penurunan kadar harga RON 95 dan saya syukur Alhamdulillah setakat ini sambutan penerimaan rakyat baik, walaupun seperti biasa ada yang menegur atau memberikan cadangan balas yang kita akan teliti semuanya. Tetapi harus kita mulakan dengan memahami mengapa satu-satu negara yang mampu meneruskan program penyasaran subsidi dengan maksud mengurangkan beban rakyat. Seperti yang sudah tahu dan setelah umumkan, harga minyak ketimbang negara ASEAN, malah kita letakkan negara Arab Saudi sebagai tanda ujungnya, kerana Arab Saudi itu pengeluar minyak, dan tatkala kita membicarakan soal harga minyak dulu, harga minyak di Arab Saudi itu sangat rendah, sekitar 50 sen. Sekarang harga minyak Saudi mencecah hampir RM2.60, RM2.90 sen, jauh lebih tinggi dari Malaysia. Qatar juga jadi pengeluar minyak dan gas tinggi, masih menetapkan harga lebih tinggi. Mengapa kita memilih begitu? Walaupun kita umumkan dasar penyasaran subsidi, jawapannya ialah kerana kita mulakan dengan tata kelola yang baik. Dan di sini saya nak ucap terima kasih kepada MK2, Timbalan Menteri, KSP dan semua rakan-rakan yang menjalankan tanggungjawab dengan baik. Kadang-kadang saya memilih untuk mengingatkan kerana orang kadang-kadang bila baca dia fikir apa yang diperolehi, dia tidak tahu bahawa tidak semua negara yang mampu melakukannya. Hanya setelah kita melakukan beberapa perubahan dasar, tender yang lebih telus, mengelakkan ketirisan, cuba usaha menghapuskan rasuah, kemudian beberapa kebijaksanaan atau kebijakan ekonomi dengan beberapa perkasa baru. Dan ini setelah kita lalui dan kita rasa yakin, barulah kita perkenalkan. Walaupun cadangan awal ada yang membicarakan kita boleh dapat sehingga 8 bilion, 10 bilion ringgit. Tapi kita fikir tidak boleh kita mulakan ikhtiar yang akan menyebabkan pertelingkahan kelompok dan sebagainya, ataupun yang tidak memberikan kesan dari sudut harga minyak dan harga barang. Jadi setelah memikirkan itu semua, maka kita melakukan anjakan daripada cadangan awal. Cadangan awal umpamanya melalui padu dan sebagainya itu akan menimbulkan banyak keresahan. Orang mendapat RM15,000 atau RM13,000 cadangan awal atau RM18,000. Itu banyak kerana dia ada RM18,000 tapi anaknya 3 di universiti. Itu semua bila kita ambil perkiraan menafikan mereka dari subsidi minyak atau penurunan harga minyak ini akan menimbulkan keresahan. Jadi setelah memikirkan begitu, asalkan kita boleh jimatkan belanja subsidi, saya fikir musabah. Maka sebab itu dari segi kerangka, saya kata pertama, pengurusan kerajaan, keuangan kerajaan dan negara. Dan ini tentunya peranan semua, ya. Dan kewangan, LHDN, custom dan semua badan penguatkuasaan yang membantu mengekang ketirisan yang banyak, bukan kecil, berbilion ringgit. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana cara pengendalian tender, penguatkuasaan, memilih untuk mendapatkan hasil, itu semua menyebabkan pendapatan kita itu lebih terkawal. Ni cadangan baik, ada orang beriuh ini. Oh, kena bawa kad pengenalan dulu, kad pengenalan, nak kahwin je sekarang kad pengenalan, nak ambil minyak pun kad pengenalan. Menanya. Orang dah bagi hasil minyak lebih baik. RM2.60 itu pun paling rendah. Jangan fikir RM2.99.
RM2.60 tu paling rendah di rantau ini. Ya. RM9 di Singapura, RM4 di Thailand, di Filipina. Ya, saya sudah siarkan harga minyak di negara-negara lain. RM2.60 itu pun yang rendah di rantau kita. Jadi syukur alhamdulillah lah. Mana nak ada perfect system. Ya. Dia apapun dalam sistem dia bagi kefaedah kepada majoriti besar rakyat. Ya. Saya tengok ada ustaz pendakwah gunanya. Dia kata ini zalim, tidak faham rakyat. Ini marah betul. Apa dia yang beban. Jadi kawan hantar kepada saya. Ustaz ni orang dengan sebar ni. Semua bagus lah, nampak bagus ya. Saya mendengar apa dia. Oh, dia kata saya pergi dakwah mana-mana 600 km minimum tiap bulan. 600. Ya 600 kamu di rumah tak free, orang bayar. Jadi sebahagiannya kita bayar, sebahagian orang lain bayar. Maksud dia apa? Maksud dia bila kita turunkan, kita kata warga negara. Bagaimana kita nak tentukan warga negara? Kena adalah dia punya kan, itu saja. Cuba faham itu. Kalau kita tak buat begitu, orang lain dapat. Sebab apa kita tak mahu warga asing dapat? Sebab dia tak bukan rakyat kita. Tanggungjawab kita macam keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Dan warga asing dia tak bayar cukai macam kita. Jadi oleh itu kita tak samakan. Itu pun warga asing masih mendapat harga yang relatif murah. Warga asing di Malaysia, warga asing Malaysia. Ada orang keliru, warga asing maknanya orang luar negara main beli minyak. Tak betul. Orang luar negara dia around 97. Ya, warga asing di Malaysia yang daftar kenderaan dalam negara. Begitu jangan cek. Dia bagi teks saya tak baca. Jadi 300 liter tu sebenarnya keputusan kita. Saya nak share dengan rakan-rakan ya. Kalau pandangan kita dulu bila kemukakan maksimum kita 250. Kerana yang lebih 250 jumlah sangat kecil. Ini kita guna rekod betul-betul ni ya. Data. Tetapi bila dibincang di Jemaah Menteri saya kata tak apalah. Mana kalau ada 2-3% lepaskanlah dulu. Supaya jangan jadi isu. Nah. Itu yang dia naikkan 300. 300 tu bagi kita tu dah mencecah lebih daripada apa yang digunakan oleh 98% rakyat Malaysia. 98% tu guna sekitar 200-220. Kemudian kita naikkan lagi 250 cadangan Kementerian Kewangan. Kemudian saya cadangkan lagi di Jemaah Menteri naik lagi 300. Supaya jangan jadi masalah nak tolong rakyat ni di kumpulan kecil. Dan 300 tentunya kumpulan kecil. Itu pun kita cuba tangani. Jadi nak elak seperti mana masalah yang dihadapi tak kala kita perkenalkan di awal pelaksanaan SARA. Jadi Budi 95 dia kapasiti server itu jauh lebih besar. SARA itu sebenarnya direncana untuk kumpulan lebih kecil, tapi kita nak naikkan. Jadi kita belajar dari pengalaman itu. Jadi SARA umpamanya mampu memproses 3,000 transaksi seminit. Tapi Budi 95 server dia dapat memproses 10 kali ganda, maknanya lebih 30,000 transaksi seminit. Ya, tu. Sebab tu saya kata yang pejabat awam ni 30 bulan janganlah tunggu. 1 Oktober, 2 Oktober. Itu hujung minggu memang dia melonjak naik. Ya. Jadi seperti mana saya tegaskan tadi, 27 September polis dan tentera itu sekitar 300,000 orang. 28 September penerima STR itu 5 juta. Dan 30 September dilaksanakan sepenuhnya melainkan warga Kementerian Kewangan yang menggunakan 2 Oktober berikutnya. Baik. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita elakkan ketirisan ya, dan kita boleh bantu berapa bilion tambahan untuk pendapatan negara yang boleh kita pindahkan balik kepada rakyat, terutama yang miskin, untuk mengenal sekolah dan sebagainya. Ya. Sebentar lagi saya ke umpamanya
Kota Kinabalu lagi untuk menyegerakan beberapa projek pelaksanaan. Umpamanya satu maktab perguruan Gaya Kent itu hampir musnah keseluruhannya, ya, kerana keruntuhan cerun itu sukar dibaiki dan terlalu lambat ambil masa. Jadi mungkin kita pindah ke kawasan lain dan itu bangun. Itu tak ada dalam rancangan awal Kementerian Keuangan, itu maknanya beberapa penyesuaian harus dibuat. Kalau tanya bahagian belanjawan, dia jawab setuju guna peruntukan sedia ada. Tapi saya akan ubah suai sikit lah, 2-3 hal. Kemudian maknanya apa? Apa-apa yang kita boleh hasil bukan untuk bermewah, tetapi untuk memberi kebajikan kepada rakyat.